dengar juga ada perkataan yang dikeluarkan oleh pelajar lain semasa Zara di soal siasat. Itu jelas bagi dia. Dan dia juga ada menyatakan semasa perkataan itu dikeluarkan, pelajar yang menyiasat Zara tersebut dalam keadaan marah. Dan dia juga mengesahkan ada melihat rencana bendera, melihat juga sepucuk surat yang kepunyaan Zara. Saksi ini tidak terlalu banyak menceritakan tentang kejadian, sebab sewaktu tu dia bercerita dengan kawan-kawan dia lah pada masa tu. Itu ringkasan yang mengenai saksi kanak-kanak yang ketiga hari ini. Besok kita akan bermula dengan saksi kanak-kanak yang keempat dan kelima. Ada 2 orang. Dan tadi Hakim Coroner ada membangkitkan isu mengenai media. Dan conducting officer mendapat arahan daripada HQ bahawa media tidak dibenarkan untuk berada di dalam inquest. Adalah sebab-sebab tertentu dia, dan adalah poin-poin taken by the Hakim Coroner. Our stand ialah kami setuju sekiranya media berada di dalam, dan juga kami senada dengan peguam kepada first child offender. Diorang pun bersetuju. Peguam kepada Bapa Zara tidak bersetuju, dan kami semua berhujah dengan baik. Dan akhir sekali Hakim Coroner memutuskan disebabkan oleh isu saksi kanak-kanak. Saksi kanak-kanak ni perlu dijaga, dan dia memutuskan agar mengekalkan status quo bahawa pasukan media tidak boleh berada di dalam inquest, dalam proceeding. Namun begitu, dia berkata segala info pasal proceeding boleh diperolehi daripada peguam-peguam lah, peguam-peguam yang berada dalam proceeding. Itu yang kedua. Yang ketiga, sepatutnya hari ini ada dokumen-dokumen yang akan diteliti oleh pasukan tim forensik expert, pakar. Dokumen-dokumen itu adalah dokumen-dokumen yang baru yang telah dirampas oleh pasukan polis dan telah dibawa pun sebenarnya ke mahkamah. Cuma ditangguhkan penelitian dokumen itu disebabkan ada isu-isu teknikal. Sepatutnya hari ini kita boleh unseal dan pakar boleh meneliti. Namun kami menggunakan plan B, conducting officers pun bersetuju. Minggu depan, selepas minggu depan barulah dokumen-dokumen baru itu diteliti oleh saksi daripada forensik Jabatan Kimia. What are these new documents? These new documents were seized by the police officer. Some documents pertaining to Zara. More Related to diaries? Zara. Writing Books and writings lah. textbooks, part of the 27 Yes. items which were seized. I think we counted 10 to 13 handwriting. This is not the ones that have been exhibited already. Belum. Okay. So this is the new CIS lah Yes, document. yes. New documents that yet to be tendered, to be marked by the court. Termasuk buku Love and Peace lah. Yes. Buku Love and Peace sebenarnya itu dalam dokumen, Dalam bungkusan. dalam bungkusan plastik yang telah dibungkuskan. Sepatutnya hari ini buka dan diteliti oleh pakar, 3 orang pakar, tapi ditangguhkan pada hari lain lah. Atas persetujuan pihak kami dan juga conducting officers. So ada anggaran selesai bila untuk dorang teliti? Diorang akan berada di sini sehingga meneliti dokumen sehingga besok, dan akan kembali ke Semenanjung, dan kemungkinan besar akan datang semula untuk meneliti dokumen yang akan dibuka oleh saksi dari Jabatan Kimia. Mungkin dalam minggu depan. Ini yang 27 item tu lah. Ya, tapi bukan semua. Dalam mungkin 10 ke 15 item saja.
Hasan, ada apa-apa soalan? Tidak, tapi kami ada proposal. Okay, can off record. Off record boleh kan? Kalau untuk kamu off record, aku yang rakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Dalam prosiding inquest kes kematian Zara, keterangan saksi kanak-kanak kedua mendedahkan kewujudan catatan tulisan tangan yang dipercayai milik arwah. Catatan itu mempamerkan keluhan seperti, "Ya Allah, kenapa aku dibenci? Kenapa aku tidak disukai?" Ya. Saksi mengesahkan bahawa Zarah pernah mengadu perkara sama kepadanya. Inquest turut menjelaskan bahawa selain dari diary peribadi Zarah menulis dalam sebuah buku yang dikongsi bersama pelajar lain yang mengandungi tulisan bercampur. Tuan-tuan dan puan-puan, mahkamah mengekalkan larangan liputan penuh media dengan alasan menjaga kebajikan kanak-kanak. Namun, ini berita baik untuk kita semualah. Saya pun berani nak memberi sedikit pencerahan. Membenarkan peguam memberi kenyataan akhbar sebagai ringkasan prosiding. Peguam berhujah dan menegaskan mereka mahu laporan yang telus, bertanggungjawab dan bebas spekulasi. Ketika memberi kenyataan akhbar, mereka juga menekankan bahawa isu pengawasan ketat di asrama serta interaksi rakan sebaya menjadi antara faktor penting yang sedang diteliti. Mari saya memberi sedikit ulasannya. Mungkin saya salah terpulang atas tafsiran tuan-tuan dan puan-puan. Saksi mengesahkan kewujudan dua bahan tulisan. Satu diary milik Zarah dan satu lagi buku perkongsian dengan pelajar lain. Dalam kedua-duanya terdapat catatan yang mencerminkan luahan hati Zarah. Antara yang paling menyayat hati, tulisan yang berbunyi, "Ya Allah, kenapa aku dibenci? Kenapa aku tidak disukai oleh orang?" Catatan ini memberi gambaran bahawa Zarah memikul bebanan perasaan ditolak, dipinggir, dan merasa dirinya tidak diterima oleh persekitaran. Catatan sebegini bukan sekadar tulisan biasa seorang remaja, tetapi tanda-tanda tekanan emosi yang serius. Ia menunjukkan Zarah cuba mencari jawapan terhadap penolakan sosial yang dialaminya, malah berkemungkinan berkait rapat dengan insiden buli dan suasana asrama yang tidak kondusif. Diari ini adalah bukti peribadi yang sangat penting kerana ia membuka ruang untuk memahami keadaan psikologi Zarah, serta menimbulkan persoalan tentang kegagalan pihak sekolah, warden dalam mengesan dan menangani tanda-tanda awal tekanan yang dialami pelajar seperti arwah Zarah. Tuan-tuan dan puan-puan, seorang saksi mengesahkan bahawa Zarah pernah mengadu kepadanya tentang rasa tidak disukai dan dibenci oleh rakan-rakan di asrama. Aduan itu sering diiringi dengan penemuan catatan peribadi dalam sebuah diary dan buku perkongsian yang memuatkan luahan hati bernada tertekan. Antaranya, tadi dah saya sebut, "Ya Allah, kenapa aku dibenci? Kenapa aku tidak disukai oleh orang?" Ya. Catatan ini memberi gambaran wujud tekanan emosi yang dialami oleh Zarah sebelum tragedi berlaku. Namun begitu, mahkamah turut diberitahu bahawa catatan tersebut masih belum disahkan sepatutnya oleh Corona sebagai tulisan arwah. Justru, tuan-tuan dan puan-puan, ia hanya boleh dianggap sebagai bahan sokongan yang memberi corroborative evidence, memberi konteks kepada keadaan mental Zarah, tetapi belum boleh diterima sebagai bukti konklusif. Walau apapun, catatan itu tetap menimbul persoalan besar tentang sejauh mana pihak sekolah dan warden peka terhadap tanda-tanda tekanan yang dialami oleh pelajar mereka.
Malam kejadian, kita tengok suasana asrama dikatakan kecoh dengan tuduhan dan konfrontasi antara pelajar. Ada yang menuduh Zarah mencuri, ada yang mengeluarkan kata-kata kasar. Situasi sebegini bukan berlaku secara senyap. Ia pasti melibatkan suara bising, jeritan, tangisan dan pergerakan pelajar berkumpulan. Dalam keadaan normal, warden asrama sepatutnya peka sama ada melalui rodaan, laporan daripada ketua dom atau bunyi yang jelas kedengaran. Ketiadaan pemantauan aktif warden menimbulkan persoalan sama ada mereka alpa, lalai atau sengaja tidak mengambil tahu. Mustahil warden tidak tahu jika suasana menjadi tegang, kerana tugas asas mereka ialah mencegah dan menenangkan sebarang kekecohan sebelum berlarutan. Kegagalan ini, tuan-tuan dan puan-puan, membuka ruang kepada bullying, tekanan emosi dan konflik yang tidak terkawal yang akhirnya berhubung dengan keadaan tragis Zarah. Tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya kalau kita banding keterangan pelajar dan keterangan warden, kelihatan kurang tepat dengan suasana sebenarnya digambarkan oleh pelajar. Ini memberikan gambaran kegagalan pengawasan sistematik sama ada rodaan tidak dibuat, SOP lemah atau ada unsur kecuaian individu. Saya berterima kasih jika tuan-tuan puan menekan ke 5 butang bukti kita mula berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.